Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada para juri serta semua yang hadir pada hari ini. Saya daripada kumpulan inovasi Smartlit yang terdiri daripada saya sendiri, Hidir Alif bin Farizan, Fadila Alia Natasha binti Abdullah, Heri Anak Ginai, Muhammad Farin Faris bin Muhammad Musa Zanhar bersama guru pembimbing iaitu Puan Hajar Farha binti Jaafar, Puan Lim Kaboy, Encik Muhammad Ashrafuddin bin Azizi serta Puan Anizah binti Muhammad Daud. Pada hari ini, kami ingin memperkenalkan satu inovasi pendidikan iaitu Pick Your Card Game atau nama ringkasnya PYC Games. Pick Your Card Game ataupun PYC Games merupakan satu permainan pembelajaran interaktif yang direka khas sebagai bahan bantu mengajar bagi topik pengurusan sistem fail. Permainan ini membantu pelajar memahami pembelajaran secara lebih mudah, praktikal dan menyeronokkan di samping menggalakkan komunikasi, kerjasama kumpulan dan pemikiran kritis. Sebagai penambahbaikan, kami telah menekankan elemen warna yang pelbagai dalam penyediaan kad soalan dan papan padanan. Pembelajaran pengurusan sistem fail merupakan sebahagian daripada kursus pengurusan perfailan bagi program pengurusan perniagaan serta program persediaan pentadbiran. Kajian ini melibatkan kursus CBF 3136 pengurusan fail bagi kelas 2 BPP yang terdiri daripada 25 orang pelajar. Ujian pra mendapati berdasarkan ujian pra yang dijalankan mendapati 50% pelajar melakukan kesalahan semasa mengelaskan fail, menunjukkan tahap kefahaman pelajar yang masih rendah dalam kefahaman topik ini. Antara masalah utama yang dikenal pasti adalah pelajar keliru dalam menentukan penyusunan kaedah pemfailan serta pelajar sukar memahami cara dokumen difailkan dan pelajar sukar mengaplikasikan konsep pemfailan secara praktikal. Oleh itu, objektif PYC Games adalah untuk membantu pelajar memahami perkerasan fail secara lebih mudah, menggalakkan interaksi sosial dalam pemikiran kritikal dan merangsang minat pelajar dengan penggunaan elemen warna dalam penyediaan PYC Games. Seterusnya, mari kita lihat keunikan atau novelty PYC Games. Antara kelebihannya ialah proses pembelajaran menjadi lebih menyeronokkan serta menggabungkan interaksi sosial dalam pemikiran kritis. Selain itu, PYC Games juga mendorong pembelajaran kendiri yang direka khas untuk merangsang kerjasama kumpulan menggunakan pendekatan game-based learning di mana pelajar mampu memahami konsep serta menyelesaikan masalah secara kolaboratif. PYC Games merupakan salah satu inovasi rentas kurikulum kerana ianya boleh diaplikasikan merentasi pelbagai program vocational sebagai alat bantu mengajar yang berdaya guna tinggi. Selain itu alat untuk menarik minat pelajar memahami konsep teori iaitu penggunaan elemen warna yang pelbagai pada kad dan papan permainan serta pelajar akan terangsang untuk berfikir dalam menentukan jawapan yang sesuai. Seterusnya, bagaimanakah PYC Games digunakan dalam PDP? Pelajar akan dibahagikan kepada 4 kumpulan. Setiap wakil kumpulan akan memilih satu papan permainan dan perlu menjawab soalan dengan betul sebelum memilihkan. Kumpulan yang berjaya memadamkan kad dengan tepat di papan permainan akan menjadi pemenang. Tuan-puan boleh merujuk QR kod video pelaksanaan yang dipaparkan. Inovasi ini dibangunkan melalui beberapa fasa. Bermula dengan fasa empati, diikuti define, seterusnya penghasilan idea melalui penyediaan bahan permainan dan akhirnya ujian cuba bersama pelajar SPM semester 3. Keberkesanan PYC Games dapat dilihat melalui ujian POS di mana 92% pelajar berjaya mengelaskan fail dengan tepat menunjukkan peningkatan yang ketara berbanding ujian pra. Berdasarkan penemuan soal selidik, 100% pelajar berasa seronok semasa bermain PYC Games dalam sesi pembelajaran, memahami kaedah pengkelasan sistem pemfailan secara praktikal dan berasa yakin untuk menjawab soalan berkaitan pengkelasan fail selepas permainan. Manakala 96% bersetuju PYC Games meningkatkan minat untuk belajar berkaitan sistem pemfailan. Temu bual mendapati sebelum PYC Games, pelajar mudah keliru dan perlu membuat latihan secara kerap untuk memahami topik secara lebih mendalam. Temu bual juga mendapati selepas PYC Games, pelajar lebih mudah memahami topik secara terperinci dan menjawab soalan. Tuan-puan boleh merujuk video testimoni yang disertakan melalui QR Code. Secara keseluruhan, berdasarkan soal selidik, temu bual dan video testimoni pelajar berasa lebih seronok dan lebih berminat untuk belajar, membantu pelajar mengingat maklumat dengan lebih baik, membina keyakinan diri, menggalakkan kerjasama kumpulan dan mendorong pelajar membuat ulang kaji.
Dari segi potensi, PYC Games sesuai digunakan dalam program vocational di bawah Jabatan Perniagaan. Dari sudut komersial, inovasi ini boleh dipasarkan sebagai harta intelek dan berpotensi menjadi produk pendidikan inovatif yang memberikan impak positif jangka panjang. Kesimpulannya, PYC Games merupakan inovasi yang serbaguna, inklusif dan kolaboratif, berorientasikan pelajar serta menjadikan pembelajaran lebih menarik dan interaktif. Hal ini kerana elemen warna yang pelbagai digunakan dalam permainan, kaedah dan cara pembelajaran yang interaktif dapat menguatkan memori pelajar dalam PYC Games. Kami yakin inovasi ini mampu membantu pelajar mengaplikasikan pengetahuan secara praktikal. Sekian sahaja pembentakan daripada kami. Terima kasih.